wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya sekali lagi Allah memberi peluang kepada kita untuk terus hadir ke dalam majlis ilmu, dan juga kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini. Masih lagi diberi peluang untuk kita terus hidup. Dan bila Allah panjangkan umur kita, perkara yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah mencari redha Allah, mencari keampunan Allah, mencari rahmat Allah, dan yang paling utama sekali mencari ilmu Allah. Sesungguhnya hanya dengan ilmu Allah sahajalah kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu maka sudah pasti kehidupan kita berada di dalam kejahilan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertemu sekali lagi untuk kita menyambung pengajian kita guna kitab yang ni. Yang pertama kitab ni menggunakan kitab Al-Qaulul Tanfi Ahkam Al-Imam wal Ma'mum ala Mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebuah kitab yang membicarakan kesempurnaan hukum hakam bagi imam dan makmum. Baik, kuliah yang terakhir kita berhenti muka surat 7. Buka muka surat 7, iaitu perkara yang ke-14. Perkara 14. Perempuan dalam kitab ni ada 214 perkara. Kita baru masuk 14. Ada berapa lagi? 200 lagi. 200 perkara lagi. Banyak lagi ni. Dan perkara yang berlaku ni yang biasa berlaku di dalam harian ketika solat. Ini jauh lagi, insya-Allah panjang umur kita cuba habiskan. Dan saya yakin kalau kita habiskan kitab ni, solat kita makin lama makin baik. Itu harapan kita. Baik. Buka muka surat 7 perkara 14. Tajuk dia hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Baik, hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Baik. Perempuan, kita nak batalkan solat mesti ada sebab. Tanpa sebab tak boleh batalkan solat. Kalau sengaja membatalkan solat, hukum ni haram. Ingat jangan susuka hati lah. Kejap sembahyang tu, dah berhenti lah kejap.
Nak berhenti tu tak boleh. Bila dah takbir, sebab kita menghadap Allah, betul? Bila menghadap Allah, jangan dibatalkan. Kalau nak batalkan, mesti ada sebab. Contoh sakit perut kan, ataupun ada kecemasan, kita maknanya ada perkara-perkara penting lah, baru boleh. Tapi kalau sengaja berhenti ataupun dia dapat penyakit was-was, ni tak boleh. Was-was tak boleh berhenti solat. Kalau dia berhenti solat, maka hukum dia haram. Haram maksudnya apa? Berdosa. Tak boleh. Ini kaedah fiqh. Dalam kaedah fiqh kata al-ibadatu la tubtalu illa bidalil. Sesuatu ibadat itu tak boleh dibatalkan sehingga ada sebab. Illa bidalil. Dalil itu sebab lah. Ada sebab boleh. Tapi kalau saja-saja ataupun was-was, haram. Batalkan solat. Haram. Baik. Mengikut qaul, yakni pendapat yang sahih. Sahih ni apa? Pendapat yang benar. Ataupun gariskan sahih tu, pendapat yang benar ataupun ramai ulama ikut. Sahih tu ramai lah ulama ikut. Jika seseorang bertakbiratul ihram. Ni takbiratul ihram ni rukun rukun solat yang pertama, takbiratul ihram, masuk sembahyang. Bila angkat takbir yang pertama tu, dia telah masuk solat. Kemudian ia diganggu. Ni was-was. Was-was ni dia penyakit. Dia bukan uzur. Diganggu was-was. Apa makna was-was? Was-was tu apa? Bisikan syaitan. Was-was. Allah sebut dalam Al-Quran, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi itu waswas lah. Iaitu mereka membisik-bisikkan keraguan di dalam dada-dada manusia. Siapa bisik? Minal jinnati wan nas. Syaitan jin dan syaitan manusia. Dia bisik kat telinga dia. Ulang balik. Kita ikut. Boleh ke kita ikut syaitan? Tak boleh. Kalau ikut syaitan kata ulang balik, kita pun batal. Sengaja batal. Kemudian angkat kali kedua, hukum dia haram. Jadi jangan, perempuan hati-hatilah, jangan terkena penyakit was-was. Di antara sebab orang penyakit was-was ni, dia nak ulang. Aku nak ulang lah. Tak rasa tak sempurna nak ulang. Jangan. Itu dah dekat nak kena penyakit was-was. Lepas tu diganggu was-was. Lalu ia pun keluar daripada sembahyangnya. Dia pun batalkan sembahyang tu. Dia batalkan. Ini sembahyangnya itu. Dan bertakbiratul ihram ia semula. Angkat pula kali kedua. Bila dia angkat kali kedua, apa hukum dia? Maka perbuatannya ini adalah haram hukumnya. Nampak? Haram. Gariskan perkataan haram hukumnya. Haram ni apa maksudnya? Kalau kita buat, berdosa. Haram berdosa, jangan buat. Jadi sebab itu orang kena penyakit was-was ni, dia jangan layan, jangan ikut bisikan-bisikan syaitan. Jangan ikut. Kalau ikut, pertama haram, kedua solat dia terbatal. Haram hukumnya bandingan seperti orang yang membayar. Okey, buka muka surat 8. Yang membayar kifarat puasa 2 bulan berturut-turut setelah ia mula berpuasa, ditempoh pula pada waktu yang lain. Okey, dalam Islam ni, perempuan, hukum fiqh dalam Islam, kalau kita melanggar syariat Allah, orang yang melanggar, dia dikenakan kifarat. Contohnya dalam bulan Ramadan, contoh dalam bulan Ramadan kita berpuasa, betul? Jadi kita tak boleh sengaja makan.
di khalayak ramai. Sebab bulan Ramadan mana boleh puasa? Kalau kita uzur puasa, makan sorok-sorok. Yang ni tak, dia bulan Ramadan dia dah tak puasa, dia makan di khalayak ramai, maka dia melanggar hukum fiqh. Maka dia dikifaratkan berpuasa 2 bulan berturut-turut, iaitu 60 hari. Itu hukum Islam. Ataupun dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan tak boleh bersama suami isteri waktu siang, tak boleh malam tak apa. Tiba-tiba dia bersama dengan isteri dia waktu siang dalam bulan Ramadan, dia juga dikenakan kifarat. Kifarat ni macam hukum lah. Dia dihukum apa dia? Puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Tapi ramai tak ikut. Kenapa tak ikut? Sebab tak jadikan peraturan. Hukum Allah tu tak dijadikan enactment. Patutnya hukum Allah jadi enactment. Siapa langgar puasa Ramadan tangkap, dia kena puasa 60 hari. Ini hukum fiqh. Ini sepatutnya begitulah. Dan 60 hari itu berturut-turut. Tak boleh 10 hari betul rehat, 10 hari lagi rehat, tak boleh. Berturut-turut, itu denda dia. Tiba-tiba dia tempoh kan, 10 hari tu berehat, tak puasa, tu puasa balik, tu tak puasa, selang-selang. Selang-selang tak boleh hukum dia haram. Itu bandingan dia. Bandingan dia kifarat puasa 2 bulan berturut-turut. Setelah ia mula berpuasa, ditempoh pula pada waktu lain. Dia puasa sekarang, lepas tu puasa waktu lain pula. Dia tak berturut-turut. Dia haram lah hukum ni. Berdosa. Boleh? Jadi kita janganlah langgar syariat Allah ni. Hukum Allah begitu Dan jika keluar dirinya daripada sembahyang tanpa uzur, gariskan, tanpa uzur, garis. Itu penting Kalau uzur tak apa, ni tak ada uzur. Tanpa uzur dan takbiratul ihram pula, yakni kali yang kedua. Angkat kali kedua, maka jadilah sembahyang itu qada. Bila angkat kali kedua jadi sembahyang qada pula. Ini sampai dekat ulama. Jadi bahayanya orang yang terkena penyakit was-was. Ulama sebut kalau angkat kali pertama ni kita kata ganjil kan, satu kan ganjil. Betul, angkat kali ketiga ganjil juga. Angkat kali yang kelima ganjil Angkat kali yang ganjil, dia masuk solat. Kemudian datang was-was, dia batalkan, dia angkat pula kali yang genap. Contohnya kali kedua kan, dua ni genap. Bila angkat kali genap, dia dah keluar solat. Dia keluar solat. Ini bahaya orang sakit was-was. Jadi orang penyakit was-was ni, dia masuk solat, keluar solat, masuk solat, keluar solat. Haram. Ialah bila angkat kali pertama, Allah Akbar, masuk solat. Lepas tu datang was-was dia membatalkan. Angkat kali kedua, Allah Akbar, dia dah keluar solat. Ataupun sembahyang qada. Lepas tu angkat kali ketiga pula, Allah Akbar, masuk balik solat. Angkat ganjil, masuk. Lepas tu datang was-was pula, angkat kali keempat, keluar balik. Itulah kerjanya, masuk keluar, solat tidak sah. Jadi kalau boleh jangan terkena penyakit was-was. Siapa kena penyakit was-was? Angkat tangan. Ada tak yang terkena penyakit was-was? Dia nak ulang. Jangan Kalau terkena wajib berubat. Keluar sembahyang, masuk balik. Kali takbir kali ketiga, masuk balik solat. Dan niat macam sembahyang biasa lah, sembahyang zuhur lah. Tak. Sebab itu bila angkat kali yang ganjil, teruskanlah sembahyang tu. Kenapa nak dibatalkan? Masalahnya kita dengar bisikan syaitan, ikut syaitan. Patutnya kali pertama tu Allahu Akbar, dah. Syaitan kata ulang, jangan ulang, teruskan sembahyang. Macam tu. Ini dah dengar cakap syaitan kata kamu tak sebut kerana Allah, kamu tak sebut 4 rakaat. Padahal itu sunat. Kita kena kita cakap berbisik dengan syaitan. Kamu tak sebut kerana Allah, batal sembahyang. Syaitan kata, kita batal, ikut cakap dia. Bila batal, angkat kali kedua. Angkat kali kedua dah keluar solat.
Itu lain, itu bukan was-was. Salah baca, tersyasyul, tersilap, itu lain, itu bukan. Itu memang silap, tersyasyul lain. Was-was ni maksud dia sembahyang dia dah betul lah, nama solat betul, ikut imam betul, bilangan rakaat cukup kan. Jadi tiba-tiba kita dah okey dah, solat zuhur betul lah, Allah Akbar, solat zuhur, tiba-tiba syaitan cucuk. Masalahnya kita ikut cakap syaitan. Syaitan itu tugas dia mengganggu umat Islam solat, kita ikut pula. Ulang ini pendapat ulama. Kalau angkat kali kedua, dia jadi solat qadha pula. Qadha pula. Padahal waktu ada lagi. Kerana dia angkat dua kali tadi. Jangan angkat kali kedua, Allah Akbar, jadi sembahyang qadha. Betul datang waswas pula, tak jadi qadha. Sebab waswas datang, dia membatal. Angkat kali pertama, angkat kali ketiga kan. Tiga masuk balik solat. Sepatutnya bila kali ketiga teruskan sah sembahyang. Tapi batal kan juga. Kali keempat batal pula, angkat lagi sekali. Itulah orang waswas ni berkali-kali angkat. Masuk keluar, maka tak sah sembahyang. Haram haram hukumnya. Jangan buat lah. Jadi kalau terkena penyakit was ni wajib berubat. Ibarat orang terkena penyakit 3 serangkai. Kalau terkena penyakit 3 serangkai, contohnya apa? 3 serangkai tu sakit apa? Jantung, darah tinggi, kecil panas. 3 kan? Kalau perempuan ada penyakit ni, perempuan nak diam ke? Nak relax lah. Nak relax, mesti berubat. Aku nak berubat ni. 3 serangkai ni bila-bila masa Allah panggil. Bila-bila masa Allah boleh panggil kita. Jadi berubat. Takut kan? Jadi sama lah juga. Kalau was-was ni kena berubat. Kalau tidak, tak sah ibadat. Apa cakap tu? Ada tanya tadi? Azab? Nak tanya? Tadi kat tangan ni? Lagi? Jangan kena berubat. Berubat ni saya dah sebut dah dulu. Baca doa kan? Doa dia dalam surah Al-Mu'minun. Itu perempuan salin lah. Tak mana salin? Tulis kat mana? Tengok balik. Al-Mu'minun ayat apa? Ada ayat 97, 98. Itu surah Al-Mu'minun. Kalau ada handphone buka ayat 97, 98. Itu doa dia. Doa untuk apa? Hilang penyakit was-was. Ayat 97 bunyi dia, Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin. Itu ayat 97. Maksud dia apa? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syaitan. Itu ayat 97. Baca doa tu, insya-Allah Allah makbulkan. Yang kedua ayat 98, wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku berlindung denganmu daripada syaitan-syaitan yang datang hampir dengan aku. Baca doa. Sebab syaitan ni tak putus asa. Dia ada level dia untuk level rendah, level private. Pergi, goda, ganggu. Tengok kita kuat kan, hantar pula level tinggi sikit, captain, hantar. Syaitan pangkat captain, hantar. Nak ganggu kita. Tengok kita kuat juga. Kuat, hantar pula level yang ketiga, level pangkat general. Syaitan pangkat general, hantar, nak ganggu kita. Itu kita doa, ya Allah, perjauhkanlah syaitan yang datang hampir dengan aku. Macam doa. Okey, satu. Yang kedua, kita yakinlah yang kita buat tu betul. Banyaknya orang yang was-was ni dia tak yakin. Bila angkat takbir Allahu Akbar, syaitan cucuk, ulang balik kan. Kita pun ya ke? Tak yakin. Patutnya jangan. Kita fikir balik, aku sebenarnya salah tak? Aku niat tadi betul. Betul. Terus pegang. Ulang balik, jangan ulang. Pegang. Kita yakin dah betul lah. Berbeza yang tersilap, tersyasyul. Tersyasyul kena berhenti. Itu lain, itu bukan was-was. Contoh sembahyang zuhur, kita terniatkan asar, kena berhenti. Itu bukan was-was, itu tersilap. Kalau kita teruskan juga, solat tidak sah sebab salah niat. Jadi niat betul, jangan silap. Itu kesilapan ni biasalah kita ni umat
lemah. Manusia ni lemah. Jadi selalu lupa. Tak apa. Lupa, kalau silap, berhenti, patah balik. Bukan was-was. Kalau was-was ni haram dan berdosa. Tak sah solat. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Jadi maknanya jadilah sembahyang itu qada. Ini pendapat ulama kali kedua qada. Ada kata pula kali kedua tu genap dia dah keluar sembahyang. Mengikut satu wajah, satu pendapat. Ulama ni ada banyak pendapat. Seperti mana yang dihikayatkan oleh Syekh Al-Mutawali dan gurunya Al-Qadi, sehingga jika takbir ihram yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun tidak sah. Gariskan, tidak sah. Sebab kali kedua tu dah solat qada. Dan ulama yang lain pula kata kali kedua tu dia dah keluar sembahyang. Kali yang genap keluar. Ganjil masuk. Patutnya jangan dibatalkan. Sebab tak ada silap apa pun, betul? Kecuali lah tersyasyul, tersilap, tu kena berhenti lah. Ini tak ada apa, jangan berhentilah. Jadi tidak sah. Juga inilah qaul pendapat yang sahih. Pendapat sahih ini pendapat yang ramai ulama ikut. Bila angkat kali kedua, keluar solat. Kalau hari Jumaat, lagilah datang was-was hari Jumaat. Allah salli fardhu Jumaati rakaatani ma'muman lita. Allahu akbar. Okey, dah betul dah, niat semua betul. Dia sengaja batal. Bila batal, angkat kali kedua jadi qada. Mana ada Jumaat qada? Jumaat tak ada qada. Kalau nak qada, zuhur. Zuhur dia. Jadi Jumaat mesti sembahyang semasa. Lepas masa dah tak ada dah. Dia tak ada qada. Jumaat tak ada qada. Jadi, ya. Mesti batalkan, bertaubat kan? Sebab kita buat salah, kita ya Allah aku bertaubat, ya Allah aku silap kan. Astagfirullahalazim. Bertaubat, astagfirullahalazim. Okey, angkat yang baru, yang betul. Jadi yang betul ni jangan dibatalkan. Angkat betul niat yang betul, angkat Allahu akbar. Syaitan cucuk. Ulang boleh, jangan ulang, teruskan. Yang tu baru sah. Jadi bila kita dah sedar, dah silap, kita kena bertaubatlah. Minta ampun, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebab gangguan syaitan. Jadi takbir dia betul, dah cukup syarat, teruskan. Pegang tangan tu, jangan dibatalkan. Boleh? Dia kalau kena penyakit wah ni, Allah waswas ni, yang teruk tu lah, saya ada kawan saya. Dia kena waswas masa mandi. Berjam-jam mandi. Kami nak pergi kelas, ketuk itu, cepat sikit, orang nak mandi ni. Dia mandi tak apa, bersilat sabun tu, mandi lagi, syaitan ulang balik. Dah mandi tu, macam mana kita tak betul, ulang balik dia, sabun lagi sekali. Dekat sejam mandi, bila air satu kami duduk ramai-ramai, duduk sewa kan dengan kawan-kawan. Teruk penyakit waswas ni memang ada, tak kira lelaki atau perempuan, boleh kena. Sebab ikut syaitan. Jangan ibadat tidak sah. Baik, jadi tidak sah juga. Dan inilah qaul yang sahih, dinaskan dan tersebut di dalam Al-Syama'il. Ini kitab-kitab telah berkata Al-Imam Syafi'i, jika bertakbir ihram seorang yang musafir dengan sembahyang dan jahil ia bahawa harus baginya mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang kerana musafir. Kita bila dalam musafir, kita diharuskan untuk buat jamak kasar. Qasar lah, kita pendekkan solat tu. Tapi yang ni dia tak tahu, jahil, kemudian salam ia selepas 2 rakaat daripada sembahyangnya. Dia sembahyang 4 rakaat, tiba 2 rakaat dia berhenti sembahyang. Kerana jahil dia berhenti sembahyang, maka sesungguhnya telah sengaja ia membatalkan sembahyang. Gariskan, membatalkan sembahyang. Berdosa lah. Bayanglah jamak kasar. Ini dah dibuat 4, tiba 2 tu dia berhenti. Jadi haram lah, dia sengaja membatalkan solat. Bolehkah kita batalkan solat sesuka hati? Tak boleh.
Dia kena ada ilmu. Dan beliau berkata juga masalah ini, jika bertakbir ihram seorang dan berniat ia pada sembahyang tamam. Tamam ni apa? Empat rakaat. Lengkap lah ataupun sempurna. Cukup 4 rakaat. Atau bertakbir ihram semata-mata, kemudian membatalkan sembahyang itu. Sengaja batal, membatalkan sembahyang itu, maka wajiblah atasnya mengqada. Sebab bila diangkat kali kedua, ulama kata batal, haram, kena qada balik sembahyang. Mengqadanya dengan sembahyang tamam, sembahyang cukup 4 rakaat. Bila kita dah musafir, kita nak qada tak boleh buat dua, tak boleh buat jamak. Jamak kasar tak boleh bila solat qada. Qada mesti cukup 4 walaupun dalam perjalanan. Ingat dia yang boleh jamak kasar ni sembahyang semasa. Sembahyang Zuhur, Asar kan, Maghrib, Isyak dalam perjalanan bolehlah pendek kan. Tapi kalau kita nak qada mesti buat cukup tamam 4. Tak boleh buat dua lah, tak boleh qasar, tak boleh. Solat qada dia begitu. Jadi maknanya wajib mengqadanya mengikut wajah yang sepatutnya, sekadar mungkin seperti ibadat haji, dan tidak lazim atas orang yang mendapat Jumaat. Jumaat tak boleh tak boleh kita was-was. Jangan was-was ni, sebab dia jadi qada yang kedua tu. Serta imam mengqadanya hari Jumaat apabila batalnya kerana Jumaat tidak boleh memperbuatnya selepas demikian. Jumaat tak boleh kita qada kerana Jumaat tidak boleh sedemikian, hanya wajib sembahyang Zuhur jika waktunya masih ada lagi. Jadi kalau dia dah batalkan Jumaat, dia was-was, maka Jumaat dia batal, dia kena buat Zuhur. Kalau waktu ada Zuhur, kalau waktu dah habis, qada Zuhur. Boleh? Ini cerita orang yang terkena penyakit was-was. Solat ibadat tak sah. Jadi apa pun hilangkan penyakit dulu. Boleh? Berubat berubat dia baca doa. Yang kedua, yakin dah perbuatan tu dah betul. Jangan was-was. Jangan ikut lagi cakap syaitan. Baik, itu yang dah betul kita batal was-was lah. Kalau tersilap, tadi kita sebut tersilap kan, tersyashun, itu tak apa, berkali-kali pun tak apa. Allah tersilap berhentikan takbir kali kedua, itu bukan qada, sebab dia tersilap. Dia tersilap, betulkan. Kalau tidak, solat tidak sah. Ada soalan? Ya. Di rumah. Kita hanya boleh. Tapi nak kasar mesti dalam waktu Zuhur. Kita nak buat jamak kan? Jamak takdim ke jamak takhir? Kena tahu jamak apa nak buat. Takhir. Okey. Kalau takhir kita buat kemudian kan. Jadi maksudnya, jadi tak bolehlah buat Zuhur Zuhur dalam waktu Zuhur. Waktu Zuhur masuk kita sembahyang Zuhur. Itu jamak takdim. Takdim ni buat dua-dua solat tu dalam waktu Asar. Jadi puan kata masuk Zuhur sembahyang Zuhur kan. Itu jamak takdim. Ataupun kita tak nak buat jamak lagi, masuk Zuhur kita sembahyang. Itu bukan jamak lah. Okey, maknanya bila kita sembahyang di rumah, sembahyang 4 rakaat, itu bolehlah, itu bukan jamak kasar. Tetapi bila tiba waktu Asar nanti, hanya buat kasar lah. Jamak tak ada. Tak ada jamak. Ya. Buat 2 rakaat boleh. Buat 2. Kena faham jamak ni himpun awal takdim, himpun akhir takhir. Kemudian kasar dia mesti dalam waktu dia. Nak kasar Zuhur mesti dalam waktu Zuhur. Nak kasar Asar mesti dalam waktu Asar. Tak boleh waktu lain, sebab kita waktu lain tu kalau nak jamak, nak himpun. Ni kita tak himpun kan. Boleh? Faham Lagi?
Ni apa? Qasar. Habis tiba waktu asar, usalli fardhu asri qasran rak'ataini, makmuman ke imam makmuman ataupun adaan lillah ta'ala. Allah Akbar. Dah, sembahyang dulu kan. Nak berjemaah pun boleh, nak seorang-seorang pun boleh. Boleh? Kena jelas. Jamak kasar ni saya tengok ramai tak faham. Jamak takdim kan? Takdim mesti buat dalam waktu, kalau zuhur, waktu zuhur lah. Tak apa. Lapor mesti makan. Takkan lapor tu tak payahlah puasa dah. Boleh berhenti. Sah, sebab kita buat jamak takdim tu kita buat dalam waktu zuhur. Waktu asar tak ada dah, habis dah. Jadi kita nak balik ke tak balik ke, nak makan ke tak makan, terpulang boleh, tak ada masalah. Tak ada pula dah buat jamak takdim, tak boleh makan-makan, kena terus balik rumah. Tak adalah peraturan macam tu. Boleh nak balik, boleh nak makan, boleh, sebab kita dah sembahyang. Ada sembahyang zuhur dah sembahyang, asar dah sembahyang kan. Dalam waktu zuhur. Kita dah waktu asar boleh. Okey. Okey, bagus. Itu dinamakan ragu-ragu, syak. Itu bukan was-was, syak. Tadi aku baca Fatihah ke belum? Baca Fatihah belum? Jadi hukum dia wajib baca Fatihah balik. Kita dah baca surah kan? Ada baca surah tu tengok, tadi aku baca Fatihah ke belum? Datang dia punya ragu-ragu dia. Jadi hukum fiqh kata kalau kita ragu-ragu mesti datangkan keyakinan balik dengan baca balik. Walaupun dah baca. Kita lupa kan, dah baca ke belum? Padahal dah baca dah. Dah baca ke belum, hukum PK kata wajib baca balik. Baca kali kedua. Padahal dah baca dah. Apa kena baca? Supaya bila baca, datang keyakinan kita. Dah baca dah. Baru sah. Kalau teringat dah sembahyang kan? Tapi kalau teringat lepas sembahyang, dah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, tak baca Fatihah. Itu kena ulang balik. Ulang balik sembahyang. Tak sah. Tak baca Fatihah dalam sembahyang, solat tidak sah. Sebab Fatihah ni rukun. Lupa kena baca juga. Lepas sembahyang pun teringat, solat tadi batal, ulang balik. Tapi kalau kita syak, dah baca ke belum, macam ambil belum, baca balik. Jangan dah baca belum, udah kot, belum yakin lagi. Sebab dalam sembahyang tak boleh syak. Syak batal. Contoh, ini kaedah fiqh. Kaedah fiqh kata al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak dapat dihapuskan oleh syak. Dia ada dua, yakin ke syak, betul? Dua ni tak boleh berada pada masa yang sama. Kalau dia yakin, syak hilang. Kalau dia syak, yakin pula hilang. Jadi kalau syak, solat tak sah. Jadi macam mana nak datang yakinnya? Baca balik. Bila baca balik, baru datang keyakinan. Aku dah baca, baru sah solat. Kalau dah baca belum, kita sembahyang juga, solat tidak sah. Ini puan kena baca balik. 3 soalan. Okey, penting. Syak. Ragu-ragu. Okey, bagus. Was-was kita buat tu dah betul dah. Masa kita buat tu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman. Ikut imam kan? Makmuman dah sebut, zuhur dah sebut, 4 rakaat pun dah sebut. Kita pun takbir, Allahu Akbar. Tak ada apa-apa silap.
Tiba-tiba kita dah takbir tu, syaitan datang. Syaitan kata, ulang balik. Kamu tak sebut kerana Allah. Kamu tak sebut apa lagi, adaan. Macam-macam lah syaitan ganggu kan. Ataupun sebut suara kamu perlahan sangat, katanya. Perlahan dengan kuat tak ada kaitan. Perlahan pun boleh. Syaitan dia salah, nama pun syaitan. Dia nak masukkan benda itu. Kita pun tak yakin. Ya ke? Kita kata. Ya, kata syaitan. Kita pun batal. Ikut dekat syaitan. Itu was-was. Sebab benda tu dah betul. Tadi syak lain, syak ni aku buat tidak kan. Itu syak. Jadi bila kita syak, kalau semayang juga, semayang tak sah. Jadi datangkan keyakinan balik. Bila syak dah baca ke belum, ambil belum, baca balik. Baca balik baru yakin. Ataupun 2 rakaat ke 3 rakaat, 2 ke 3, ambil 2 ke 3, 2 lah, 2 dah pasti kita buat. 3 belum tentu kita syak. 2 ke 3, ambil yang sedikit, 2. Jadi dah buat 2, tambah lagi bagi cukup jadi 4. Macam tu. Nampak tak beza dah? Yang tadi syak kita tak tahu dah buat ke belum, dah buat betul ke salah. Yang tadi was-was, benda tu dah betul dah. Hanya syaitan yang bisik, kita pula ikut. Yang ni tak boleh. Sebab yang tu dah betul lah. Bila angkat kali kedua, tu jadi qada. Angkat kali kedua, dia keluar solat. Pasal benda tu dah betul, pasal apa nak batal? Dan kita tak boleh sengaja membatalkan solat. Haram. Jadi jangan ikut syaitan. Bagus. 3 soalan. Ada 4. 3. Lagi. Ya. Okey, maknanya ni nak ubah lah ni. Nak ubah semayang daripada jamak takhir, niat tu daripada jamak takdim kepada jamak takhir. Jamak takdim. Okey, kena tahu di mana nak tukar. Okey, syarat jamak takhir maknanya maksudnya nak himpun waktu akhir. Jamak takdim nak himpun waktu awal. Jadi bila nak berniat mesti jamak takhir mesti berniat dalam waktu bila masuk waktu yang pertama. Kalau zuhur dengan asar, niat dia mesti dalam waktu waktu zuhur. Mesti dalam waktu zuhur. Nak jamak takhir kan? Jadi aku himpun solat zuhur dalam waktu asar. Niatnya dalam waktu zuhur. Sebab bila tiba waktu asar, kita semayang je lah, tak payah niat dah. Niat tu himpun mesti dalam waktu yang pertama. Jadi kalau kita berniat tadi, kita dah hujung-hujung waktu, masih lagi dalam waktu zuhur, nak niat buat waktu asar, boleh ya? Tetapi kalau kita masuk waktu asar, kita tak niat dalam waktu zuhur kan, jadi tak boleh buat jamak. Jadi hanya boleh buat kasar, dan kasar hanya waktu asar je boleh. Zuhur dah tak semayang, dah kita tak semayang zuhur lah, jadi kena qada zuhur tu. Jadi ingat nak siap jamak. Okey, cuma niat dia berbeza. Jamak takdim, niat dia dalam sembahyang yang pertama. Jamak takdim kita dah buat dalam waktu zuhur kan, jadi kita sembahyang zuhur dulu. Semasa sembahyang zuhur tu, niat dalam sembahyang, aku nak himpun solat asar dalam waktu zuhur. Takdim ke takhir? Takdim lah, waktu zuhur, himpun waktu zuhur. Asar bawa ke zuhur, takdim lah. Niatnya dalam sembahyang yang pertama tu, sembahyang zuhur, kita buat 2 rakaat zuhur, niat di situ. Lepas habis solat zuhur 2 rakaat, bangkit buat asar pula 2 rakaat dalam waktu zuhur. Itu jamak takdim, niat dia dalam sembahyang. Adapun jamak takhir, niat juga wajib niat jamak. Niat jamak tu bukan dalam sembahyang. Dia dalam waktu yang pertama tu. Kalau waktu zuhur dengan asar, nak buat dalam waktu asar, niat dalam waktu zuhur, niat aku nak himpun solat zuhur dalam waktu asar. Bila? Semasa memandu ke, semasa makan ke, boleh niat. Bukan dalam sembahyang. Niat dalam sembahyang hanya jamak takdim. Jamak takhir bukan dalam sembahyang, tetapi dalam waktu yang pertama. Itu beza dia. Boleh?
Jadi niatlah aku impun salat Zuhur dalam waktu Asar. Asar takhir lah. Tapi niat mesti dalam waktu, bukan dalam sembahyang. Semua pukul 3 ke pukul 4 ke, selagi ada waktu Zuhur boleh niat. Tengah makan ke, tengah sembang ke, tengah memandu ke, niat lah. Itu takhir hanya jamak takdim saja berniat di dalam solat yang pertama. Jelas? Jelas tak? Bagus. Lagi? Kalau kita nak bermusafir, kita nak jamak, Ya. kalau kita kampung kita lah, katalah kita di Selangor kan. Ya. Tapi kita dah duduk di Perak ni. Kita balik ke Selangor ke rumah mak bapak kita tu, boleh tak kita Jamak kasar. Okey, nak jamak kasar. tak sembahyang boleh tak dijamakkan? Okey. Syarat nak jamak kasar, jamak kasar dua lah kita buat. Jamak kasar syarat dia bukan tempat tinggal kita yang semasa. Kita dah duduk Perak kan, pergi balik rumah mak. Dulu memang kita duduk rumah mak di Selangor kan. Tapi kita dah pindah rumah kita, tempat bermastautin kita di Perak. Jadi kita nak pergi rumah mak, boleh lah. Sampai rumah mak boleh jamak kasar. Itu kan rumah kita, itu rumah mak. Walaupun dulu kita duduk kat situ kan. Jadi dia kira tempat duduk semasa. Jadi pergi, syarat dia mesti melebihi 2 marhalah. 2 marhalah ni berapa kilo? 81 km. Lebih daripada 81 km boleh jamak kasar. Kalau kurang tak boleh. Boleh, tak masalah. Kita pergi anak kita dia duduk asrama, dia balik rumah kita, kampung rumah mak dia, boleh. Tapi anak bila duduk asrama tak boleh jamak kasar, sebab itu tempat tinggal dia, tempat tidur dia. Tempat tidur, tempat tinggal, tak boleh jamak kasar. Jamak kasar tu di luar, walaupun rumah mak dia, rumah ayah ke apa ke, tempat bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Jelas? Banyak orang silap faham. Manjai? Duduk Meru buat manjai. Dia nak ke mana? Boleh. Janji rumah mak tu manjai kan, dia dah luar karya kita lah. Jangan kita duduk Meru, mak kita duduk Meru juga. Tak boleh, sebab dia kena keluar karya, nak menghala Kuala Lumpur kan. Rumah mak kita di Gopeng. Boleh lah. Memang kita nak pergi Kuala Lumpur, lalu Gopeng, boleh. Gopeng tu dah luar karya kita. Syarat dia nak jamak kasar di luar karya menuju ke Kuala Lumpur yang lebih daripada 81 km. Kalau ke Tapau tak boleh. Ipoh Tapau tak sampai. Kecuali kalau orang tu bertugas sebagai pemandu teksi ke, bas ke, grab ke apa kan, dia ada pusing-pusing kawasan tu, hantar orang, ambil orang, hantar orang, tengok kilometer, lebih 100 km boleh jamak. Pemandu ni, orang memandu ni, pemandu lori ke apa ke, boleh jamak kasar. Kalau sebulan jamak kasar, sebab dia tugas dia macam tu. Tapi syarat kena hantar ambil orang tu kerana dia bertugas lah. Jangan mengelak, tu mengelak. Dia nak pergi Kuala kan, pergi rumah mak ni, dia duduk Ipoh, duduk Meru, nak pergi Kuala, dekat je lah. Macam mana aku nak jamak kasar ni? Aku pergi parit dulu lah, pergi parit, botol, pusing, cukup 100 km, tak boleh. Itu ngelak. Itu saja pusing jauh-jauh, saja, tak boleh saja. Padahal nak balik Kuala kan. Tapi bila tengok kilometer tu, cukup 100, sebab pusing ni, masuk pekan ni, keluar ni. Itu pergi mamak sampai 100 km, tak boleh jamak. Ngelak. Tapi kalau driver bas, teksi boleh, sebab dia tugas. Kena hantar, tak hantar, orang marah lah. Nak ambil orang, boleh. Kecuali lah kalau kita, contoh hari raya kan, kita nak balik ke Kuala kan, Kuala dekat ya. Pergi singgah rumah adik-beradik tu, pergi parit, pergi botol. Ni nak beraya kan, pergi botol. Tu pergi mana, Si Iskandar, Teronor, pusing, baru balik Kuala. Cukup 100 km. Boleh jamak. Boleh jamak. Sebab memang kita nak ziarah, lepas tu apa tu, sampai rumah mak kita 100 km, boleh jamak, walaupun pendek, walaupun dekat. Sebab perjalanan kita tu boleh memang betul nak ziarah lah, jangan ngelak tak boleh.
Ya, dia nak jamak kasar ni, kita nak pergi Keroh kan, lebih daripada 81. Memang tahu dah niat nak pergi sana. Jadi maknanya dalam perjalanan tu dah boleh dah. Boleh jamak. Sampai Kuala boleh jamak. Boleh. Waktu Zuhur boleh jamak kasar, jamak takdim. Boleh buat. Boleh. Dah. Kalau nak sembahyang Zuhur tu, kalau dalam karyah kita, dalam rumah kita. Rumah kita kena buat Zuhur lah. Buat Zuhur dulu, sebab dah masuk waktu Zuhur kan. Lepas tu, tapi tak ada jamak lah. Pergi sampai ada Keroh, hanya buat masuk sampai waktu asar, hanya buat kasar lah. Ya. Tidak, maksudnya kita nak ini bukan jamak, kita nak jamak kan. Ya. Jamak, okey. Ya. Azan Zuhur. Okey. Baru kita sembahyang Zuhur di Kuala lah. Niat jamak. Dah jamak aku sembahyang Zuhur, dua rakaat, kata Allah Akbar, niat aku himpun solat asar dalam waktu Zuhur. Dah habis Zuhur 2 rakaat, asar pula 2 rakaat. Dah selesai dah sembahyang kita. Pula masa kita buat dua-dua, kembur sembahyang. Tak, itu jamak takhir. Takhir buat dalam waktu asar. Kalau jamak takdim, buat himpun dua-dua dalam waktu Zuhur. Tak payah sembahyang. Kita nak sembahyang dalam waktu asar. Tak sembahyang sebab kita nak kumpul akhir. Itu maksud dia. Cuma niat je lah. Masa pemandu tu, dah masuk Zuhur dah, niat. Beritahu keluarga, niat ni nak himpun sembahyang Zuhur dalam waktu asar. Itu tak takhir. Jadi dalam waktu Zuhur kita tak sembahyang. Kita sembahyang dalam waktu asar. Itu maknanya kumpul waktu asar. Nak buat dua-dua dalam waktu asar. Ada nak kumpul dua-dua dalam waktu Zuhur. Ada waktu Zuhur tu, itu jamak takdim. Dalam waktu asar jamak takhir. Niat tu, niat mesti dalam waktu yang pertama. Baik, dalam mazhab Syafi'i, berniat tu rukun. Dia wajib berniat. Kalau tak niat, dia tak boleh buat jamak. Tak boleh. Hanya kasar. Jadi ingat, perempuan nak jamak niat, kena niat. Jamak takhir, niatnya dalam waktu yang pertama, maknanya bukan dalam sembahyang. Jamak takdim, niatnya dalam solat yang pertama. Itu beza. Maksud kita buat Zuhur tu, niat aku himpun solat asar dalam waktu Zuhur. Itu jamak takdim. Nampak beza dia? Takhir bukan dalam sembahyang, niat dia. Takdim, niat dia, niat jamak dalam sembahyang. Ustaz nak tanya. Ustaz? Ya, takdim. Okey. Ubah. Boleh, kita dalam perjalanan kan? Rumah nak, boleh. Dia yang 44 tu, okey saya faham. 44 ni kalau kita bukan dalam perjalanan. Kalau contoh kita di hospital kan. Kita ni sakit kan, contoh sakit apa ni, kaki tergantung kan, nak ambil wuduk susah kan. Jadi ulama benarkan dia ambil wuduk untuk sembahyang Zuhur, buat 4. Lepas sembahyang Zuhur tu, kerana kesukaran nak ambil wuduk lepas ni, dia boleh pula buat jamak, iaitu jamak takdim. Takdim boleh, takhir pun boleh. Jadi lepas dia Zuhur 4 rakaat, buat pula asar 4 rakaat. Tapi 4-4 lah, tamam. 4-4 tak boleh dua-dua, sebab dia bukan dalam perjalanan. Hanya dalam perjalanan saja boleh buat dua-dua. Jadi, dan boleh ubah niat. Mula-mula nak buat jamak takdim, tiba-tiba jam, jam nak masuk tak boleh. Kita pun terus perjalanan, niat perbarui niat nak buat jamak takhir pula. Dengan syarat belum masuk asar. Sebab niat tu dia mesti dalam waktu Zuhur ya. Niat mesti dalam waktu yang pertama. Kalau Zuhur asar, waktu Zuhur. Maghrib Isya dalam waktu Maghrib. Niat tu dua-dua tu niat mesti dalam waktu yang pertama. Kalau terlupa niat, Allah lupa niat dah masuk asar dah. Jadi tak boleh buat jamak, hanya buat kasar. Kasar mesti solat dalam waktu sahaja.
kalau kita nak pergi ke Taiping pukul 3 ni, kita masih belum sembahyang Zuhur, boleh tak kita jamak takhir di Taiping? Boleh. Sebab masih waktu Zuhur kan. Kita belum sembahyang Zuhur, jam dah pukul 3 dah. Kita nak pergi Taiping. Lepas tu Kata nak pergi ke Bagan Serai bagi Bagan Serai cukup 81. Tak cukup. Cukup lepas tu cukup boleh. Jadi maknanya sampai di Taiping buat jamak takdim takhir boleh. Jadi maknanya masih waktu Zuhur masih ada kan, pukul 3 niat aku nak impun solat Zuhur dalam waktu Asar. Jadi pergi ke Bagan Serai. Sampai Bagan Serai tapi nak sembahyang, katalah sampai Bagan Serai belum masuk Asar lagi. Katalah belum Asar, kita buat jamak takhir, kita tak boleh sembahyang lagi. Tunggu masuk Asar tu baru boleh sembahyang. Sebab kita dah niat nak kumpul waktu Asar, waktu takhir tu. Kalau sama-sama tak masuk Asar lagi. Aku dah niat dah. Tak apa, tunggu di Bagan Serai, tunggu dulu, pergi minum-minum dulu. Azan Asar, Allahu Akbar. Boleh buat Zuhur 2 rakaat, Asar pula 2 rakaat. Ya dah? Boleh nak naik jamak takhir kan. Aku buat jamak takhir lah di Kuala dan niat kan. Sampai di Bagan Serai, Zuhur tu lagi 20 minit lagi. 20 minit nak masuk Asar. Jadi boleh buat niat. Tak jadilah buat jamak takhir, buat jamak takdim. Tapi masa sembahyang pertama tu niat dalam sembahyang. Sebab takdim niat jamak tu mesti dalam sembahyang yang pertama. Jadi buat Zuhur tu niat aku impun solat Zuhur dalam waktu solat Asar dalam waktu Zuhur. Himpun. Sebut. Himpun tu jamak. Jelas? Jamak tamam, ya. Jadi maksudnya kita jamak tu kita ingat jamak tapi bukan kasar. Bukan. Maksudnya kalau masuk dulu kita jamak sahaja tak. Bukan kasar lah. Jamak tamam. Zuhur dan asar. Ya. Buat dalam waktu Zuhur. Waktu Zuhur, ya. Dia jamak ada dua, jamak kasar, jamak tamam. Kasar ni pendek aja, buat dua, tamam 4. Tamam ni ketika bukan dalam perjalanan, kita duduk di rumah kan. Macam doktor kan, doktor dia kena masuk bilik operation. Kata dia operation start pukul 2 tu dah masuk Zuhur kan, keluar dalam pukul 7. Dia melibatkan waktu Asar tu. Jadi aku orang terlepas Asar sebab pukul 7 dah masuk Maghrib. Dia keluar pukul 7. Jadi dia boleh buat jamak tamam takdim. Sebab pukul 2 tu dah masuk Zuhur dah. Zuhur masuk pukul 1 lebih kan. Jadi masuk Zuhur sembahyang 4 rakaat Zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ada anir. Allahu Akbar. Niat aku himpun solat Asar dalam waktu Zuhur. Takdim lah. Ini sembahyang Zuhur 4 rakaat, habis sembahyang Zuhur 4 rakaat, bangkit pula buat Asar pula 4 rakaat. Dalam waktu Zuhur tadi pukul 1 tadi. Lepas tu dia pun bersiap-siap doktor nak pergi hospital operation pukul 2. Jadi pukul 2 sampai pukul 7. Jadi dia Asar dah sembahyang dah. Bila sampai balik rumah tengok pukul 7 baru masuk Maghrib. Macam biasalah sembahyang Maghrib itu Isyak biasalah. Boleh niat kerana tugas dia tu. Kau tak niat macam tu memang tak sembahyang Asar lah dia. Mana boleh operation keluar? Tak boleh, doktor tak boleh keluar, dia kena duduk berapa jam dalam bilik pembedahan tu kena duduk. Jadi dia tak boleh sembahyang waktu tu. Dia buat jamak takdim tamam. Jamak tamam takdim boleh. Okey, faham Bagus. Muslimin tak ada soalan? Ada. Kalau kita menggunakan pengangkutan awam untuk menyebabkan bas, dia akan berhenti, tapi dia berhenti antara 10 minit nak masuk Zuhur dan Asar. Jadi kita ingat tapi kita ukur 10 minit je. Jadi lepas ambil duduk apa semua, kita sembahyang kita buat takdim. Lepas tu masa Asar tu kita buat yang Asar tu 2 rakaat dah masuk pada azan. Dia kira macam mana? Maknanya kita buat jamak takdim. Ya. Tapi dah hujung dah. Okey, maksudnya solat yang pertama tu Zuhur tadi kita buat dalam waktu kan? Tak apa. Lepas tu sembahyang, lepas tu bila nak sembahyang kedua tu dia dah masuk Asar kan? Tak apa. Kita sembahyang. Kita sembahyang tu kita dah masuk. Sembahyang tu pula sembahyang kedua kan? Ya, yang Zuhur dah lepas dah. Dia kira terus kira sebab dia kira permulaan sembahyang pertama tu. Zuhur masih dalam waktu Zuhur,
bila nak buat asar kasar tu, kita asar tu dah masuk asar kan. Tak apa, maknanya dia dianggap kita masih lagi sebab zuhur tadi memang dalam waktu zuhur, dan asar tu dikira waktu zuhur walaupun dah masuk asar, tak apa. Tapi kalau balik jangan buat macam tu selalu kan. Sebab waktu dia hujung-hujung. Kadang-kadang tak boleh kan. Tapi tak apa, dalam pengetahuan kalau begitulah kita ubah niat lah buat takhir lah. Kalau dah sampai dia tak sampai lagi. Dia nak maksudnya lepas tu jauh lagi perjalanan. Jauh lagi tak apalah, tak boleh lah kalau dah dekat dah. Jadi kata sampai pukul 5 petang. Boleh lah buat jamak takhir kan. Kalau sampai 5 petang, kalau sampai 10 malam tak boleh lah. Jadi tak apa kalau kita dalam bas perempuan katalah melibatkan 4 sembahyang. 4 sembahyang ialah asar 3 kot. Asar, maghrib, isyak. Bah waktu tu berjalan kan, kita dalam bah, kita boleh sembahyang dalam bas. Tapi kena ambil wuduk lah. Kalau tak ada wuduk, kita katalah wuduk tak boleh ambil, lupa bawa debu tanah pun tak bawa, nak bertayamum, air pun tak ada. Jadi sembahyanglah hormat waktu. Tapi hormat waktu tak boleh buat dua-dua, tak boleh. Dia tak boleh buat jamak kasar. Katalah dia melibatkan pukul 4 kan, dia dalam perjalanan. Jadi pukul 3 dah bertolak, katalah pukul 3 bertolak sampai 10 malam. Jadi melibatkan 3 waktu kan, iaitu asar, maghrib, isyak. Sebab pukul 3 petang tolak sampai 10 malam. Bas ekspres. Jadi kita tahu dah, ini tak dan ni ambil wuduk siap-siap di rumah, wuduk, okey. Bila dan tak boleh buat jamak kasar sebab nak buat solat hormat waktu ni. Kalau ada wuduk tak apalah, wuduk sembahyang dalam bas tu. Boleh buat jamak kasar. Ini kalau tak ada wuduk. Tak ada wuduk, dia kena buat solat hormat waktu. Bila hormat waktu dia tak ada jamak kasar, dia kena buat tamam 4-4. Jadi maknanya dia hormat waktu tu dia tak ada wuduk, contoh kan. Sembahyang wajib sembahyang dalam waktu dia. Jadi bila masuk asar, sembahyang dalam bas 4 rakaat. Sebab wuduk tak ada kan. Tak ada wuduk. Kalau ada wuduk boleh buat jamak kasar boleh kalau ada wuduk. Tak ada wuduk sebab tak cukup syarat, dia tak boleh buat jamak kasar, buat 4 4 memang duduk Allah Akbar kan. Dan bila dah sampai di rumah, kita wajib ulang semula. Pasal ulang sebab tadi sembahyang tak ada wuduk. Tak ada wuduk. Bukan qada lain. Qada kalau tak buat langsung, kita tidur kan. Allah dah pukul 10 bawa bangkit. Tak sembahyang subuh. Jadi kita dah sembahyang tu waktu dah habis, qada lah. Yang tadi kita buat hormat waktu, tapi sebab tak ada wuduk, jadi kita ulang balik. Itu beza dia. Solat ulang lain, solat qada lain. Jadi jangan sama kan. Ada wuduk, jamak kasar dalam bas. Apa dia? Okey, jamak kasar tak payah sebab kita ketika dalam bas kita dianggap darurat lah. Dia manzur ke Allahu Akbar, tunduklah. Okey, dah habis zuhur 2 rakaat, asar pula 2 rakaat. Dah selesai. Tapi mesti ada wuduk. Kiblat tidak jadi syarat. Kiblat mana-mana tak apa. Dalam kenderaan tak ada kiblat. Boleh. Tapi ada ulama kata kalau nak terbaik kita boleh ulang balik. Sebab kita main duduk tadi kan. Tapi ada ulama kata tak payah. Sebab kita duduk tu bukan sengaja, terpaksa duduk dalam bas. Sembahyang kena sembahyang juga. Jadi bolehlah nak ulang pun boleh, ataupun nak sembahyang yang duduk pun dah selesai dah sebenarnya. Kita pergi umrah naik kapal terbang kan. Kita tak boleh berdiri kalau naik bas Asia pula. Kita kapal terbang. Kapal Asia ni dia kecil Saya pernah pergi naik kecil. Allah sempit. Tak ada tempat sembahyang. Tapi kalau Boeing dia ada tempat khas. Boleh berdiri. Kalau ada tempat khas wajib sembahyang berdiri. Jamak kasar. Kalau tak ada tempat berdiri, duduklah. Dah makasah duduk. Dah darurat. Sembahyang kena sembahyang. Boleh Dan kita jangkakan bila sampai dah malam kan, dah habis waktu. Jadi terpaksa sembahyang dalam kapal terbang ataupun dalam bas. Ya, tak. Kalau itu kan kita tak tahu ada solat waktu waktu tu kan. Ya. Jadi kalau kita tak buat solat waktu waktu tu macam mana? Besar. Yang dulu. Okey, jadi maksudnya yang lepas-lepas kita tak buat hormat waktu, kita punya tinggal ke? Tinggal kena qada lah. Qada bila kita meninggal solat fardu, qada lah.
Yang lepas-lepas tapi sekarang darurat bila? Sekarang? Yalah, dulu tak tahu tak semayang. Memang darurat, tapi kita tak semayang, hormat waktu. Dia anggap qada, dia anggap hutang. Kena bayar hutang. Hutang dengan Allah lah, qada balik. Patutnya dah bayar dulu-dulu, tapi tak ada siapa nak mengajar bab ni. Dulu-dulu mana ada orang ajar bab semayang. Jadi kita tinggal bayar, tak apalah, darurat katanya. Darurat tak semayang. Kalau darurat kita semayang duduk, itu baru darurat. Semayang duduk ke hormat waktu, itu darurat lah tu. Ini darurat, tak payah semayang lah. Kalau tak ada semayang, nanti kita qada pun tak. Apa ni qada boleh. Dan dah tahu ni, lepas ni ada darurat, itulah cara semayang. Hormat waktu. Kena ingat hormat waktu ni yang solat tak cukup syarat. Air tak ada. Air ni ambil wuduk ni wajib. Tak ada air, tapi semayang, kena semayang. Salih foto zuri. Wuduk tak ada. Allah Akbar. Semayang tu tak sah, tapi wajib semayang. Bila dah sampai rumah, ulang balik, baru lengkap. Buat hormat waktu, ulang balik, gabung, lengkap semayang tu. Kita tak tinggal semayang. Banyak orang tak buat tu. Dia mesti buat 2 semayang. Kalau yang pertama tak cukup. Tapi kalau yang pertama tu wuduk ada, semua cukup, cuma tak boleh berdiri je, itu semayang kita. Tak payah ulang. Sebab dah cukup wuduk ada. Semayang lembah duduk lah, duduk kena darurat, sah semayang, tak payah ulang. Yang ulang ni yang tak cukup syarat. Baju kotor kan, boleh. Tapi ulang balik. Tak ada niat-niat ulang, niat semayang tu je. Tak ada dalam fiqah kata saja aku ulang semayang asar. Tak ada. Nabi tak ada semayang macam tu. Nama semayang tu je, asar usalli fardhu asri arba'a rakaatin adaan ila Allah Akbar. Kita buat waktu bila? Waktu tengah malam. Asar itu ulang tu. Dan ulang ni dia tak ada waktu dia. Tak ada waktu khusus. Bila-bila ulang. Sama juga qada. Qada tak ada waktu. Bila-bila ulang. Malam, siang, subuh, pagi, petang, semua boleh. Qada dengan ulang ni bila-bila masa boleh. Niat qada pun tak. Qada saja ada niat qada lah. Ulang tak ada niat qada. Nama sembahyang tu cukup. Boleh? Tak tahu boleh? Faham? Saya tengok orang diam ni risau takut. Ada 2, faham ke tak faham? Faham ya? Kalau faham tu. Okey, saya habiskan. Dah habis dah. Perkara 14 tu dah habis. Boleh faham? Boleh ya? Saya tengok banyak yang tak berapa jelas ya, bab jamak kasar ni. Kena jelas. Sebab tu kalau tak faham tanya. Sebab penting ni, kalau silap buat, takut kita tak solat. Berhutang dengan Allah. Allah bahaya. Okey, perkara seterusnya, baca satu lagi ya, baca 2 cukup. Perkara 15. Mengulangi sembahyang dalam waktunya adakah disebut qada atau ada? Ni soalan dia, ulang dalam waktu dia dipanggil qada ke ada? Jadi ulama ada 2 pendapat Baik, Syekh Abu Ishaq telah menjazamkan. Menjazam ni maksud menetapkan di dalam Kitabul Luma' dan syarahnya bahawa orang yang membatalkan sembahyang dalam waktunya tanpa uzur, tak ada apa sebab, dia batal kerana waswas tadi. Dia batal tanpa uzur, kemudian sembahyang ia semula pada waktu itu juga, dan sembahyang itu adalah adab tunai. Ini pendapat ulama yang pertama. Kalau ada sembahyang dalam waktu itu juga, itu sembahyang tunai. Itu yang kita faham pun, betul. Lagi sembahyang dalam waktu dia, tunai lah. Tapi kalau sembahyang waktu lain, qada lah. Yang itu yang kita faham, yang biasa. Betul? Ini pendapat ulama yang pertama. Dan pendapat ini ialah pilihan Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali pun pilih pendapat ini. Maknanya kalau sembahyang dalam waktu itu, dia ulang balik dalam waktu itu, dia anggap tunai. Masih lagi tunai. Okey. Pada masalah dan Al-Ghazali pada masalah orang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Ini cerita orang yang batal dengan sengaja, was-was ke ataupun saja-saja berhenti, tak boleh. Tapi dia berhenti juga, dia sembahyang balik, itu dia dianggap sembahyang dalam waktu lah, tunai Dan pilihan Imam Al-Ghazali pada masalah orang yang picit. Picit ni maksudnya dia tak sempat sembahyang dalam waktunya.
iaitu sempit waktu tu atas waktu semayang, dengan bahawa kuat sangkanya ia tidak akan hidup. Bukan tak ada hidup, kuat sangkanya dia tak sempat nak semayang. Sebab dia lewat, tak akan sempat hidup, tak akan sempat sampai akhir waktunya. Dia tak sempat semayang pada waktu itu, kemudian didapati ia hidup. Bukan hidup, dia sempat semayang. Tiba-tiba ada masa lagi. Contoh, dia ingat ni tak sempat kot ni, tiba-tiba tengok lagi boleh lagi ni, ada lagi 5 minit, 10 minit contoh, masih ada waktu. Maka kemudian didapati ia hidup, maknanya dia sempat, tidak tepat sangkaannya itu, dan semayang itu dapat dikerjakan dalam waktunya, masih lagi ada 5 minit, 10 minit sempat, maka semayang itu adalah qada. Ini pendapat yang ulama tadi lah, qada. Pasal apa? Sebab dia berhenti semayang tadi, dia berhenti sengaja tu tanpa uzur. Dia kena penyakit waswas lah ni. Jadi ulama kata tadi, bila penyakit waswas, dia angkat kali pertama tu dah betul, tiba-tiba dia batal, angkat kali kedua, jadi qada. Walaupun waktu dia ada. Nampak macam beza tadi kan? Tadi pendapat Imam Ghazali, Haramainnya kata tunai. Tapi pendapat yang ni pula, dia kata dia tetap jadi semayang qada. Dan waktunya, maka semayang itu adalah qada, dan di sisi dua qadi apabila diiqlaqkan. Iqlaq ni maksudnya diputuskan. Gariskan iqlaqkan tu. Iqlaq ni maksudnya diputuskan. Tarik, tulis kat atas. Ada ruang kosong belah atas tu, tarik anak panah, tulis. Diputuskan. Dua qadi dalam ilmu fiqh, iaitu fiqh Syafi'i, maka dia kehendaki dua qadi itu Abu Muhassin dan Abdul Wahid bin Ismail Royani. Jadi dua ulama ni kata apa? Kalau dia sengaja batal semayang, dia semayang dalam waktu juga qada. Tadi pendapat Haramain dan Al-Ghazali kata adab ni tunai, qada, dia kena qada lah. Di sisi siapa? Di sisi Abul Mahassin Abdul Wahid bin Ismail Royani. Dan kedua Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Dua-dua dia kata dia qada. Dan di sisi Al-Hujjah, iaitu Imamul Ghazali, dia sebut tadi, ia adalah adab, tunai. Imam Ghazali kata tunai. Dua ni Abul Muhassin dengan Abul Hasan ni kata qada. Ini ulama dia beza-beza pendapat. Pasal berbeza pendapat berdasarkan kajian ulama. Ulama dia kata semayang dia dah betul dah, kenapa dia batalkan qada? Dia denda kan. Yang pendapat pertama pula Haramain kata dia batal semayang tu, tapi waktu ada, dia masih tunai lah. Jadi dia ikut penekanan ulama tu. Ulama pertama kata dia tengok waktu, waktu ada lagi, walaupun dia was-was, boleh tunai. Ulama kedua pula kata dia tak tengok waktu, dia tengok semayang tu, semayang dah betul dah, kenapa batal? Semayang juga qada. Macam tu. Jadi ulama ni berbeza-beza pendapat berdasarkan penekanan ulama, mana yang nak ditekankan. Boleh? Lepas tu dia beza sikit. Jadi nak ikut yang mana? Ikut mana-mana boleh. Kita orang awam boleh ikut mana-mana pendapat, tetap betul. Pendapat ulama ni semua betul, tak ada salah. Sebab ulama ni yang layak buat hukum. Kita tak layak. Ni ulama yang hebat-hebat ni. Kita mazhab pun empat. Berbeza-beza pendapat. Syafi'i lain, Hambali lain, Maliki lain, Hanafi lain. Ijtihad ulama tu. Syafi'i agak kanan sunat. Lain tak payah kat tangan. Syafi'i duduk tawarruk tu sunnah. Mazhab lain tak ada duduk tawarruk tu, yang sengit tu tak ada. Ini beza-beza tu berdasarkan kajian ulama. Ini nak ikut mana? Boleh. Cuma dalam mazhab ni kita lebih ikut Syafi'i. Ini arahan daripada pemerintah kita lah. Khususnya Jakim bab-bab agama ni, kalau di Malaysia ni rujukan kita mazhab Syafi'i. Ikutlah Syafi'i. Tak masalah, nak ikut mazhab lain pun boleh. Tapi mematuhi arahan pemerintah lebih besar pahala ni. Allah sebut dalam Quran, ati'u Allah wa ati'u Rasul
wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Yang ni tak boleh belah bagi. Dan taatlah kamu kepada pemimpin di kalangan kamu. Jadi pemimpin kita sebab ibadat ni Jakim, dia kata Syafi'i, ikutlah. Jadi kalau ikut Syafi'i lebih baik lah. Kalau nak ikut mazhab lain boleh? Boleh juga, tapi kurang baik lah. Sebab melanggar arahan pemerintah. Boleh? Dah, tu perkara yang kedua lah. Ada soalan? Okey, kita baru sampai imam tahiyat awal. Kita ikut imam. Okey, bagus. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita semayang, kita ikut imam. Kalau kita ada masa untuk baca tahiyat, bacalah, dapat pahala. Itu rakaat pertama bagi kita. Imam dah rakaat kedua kan. Tak apa, sebab kita mengikut imam. Apa yang imam baca, kita baca. Contoh subuh, ini contoh yang lain. Kita lambat, imam dah rakaat kedua subuh, kita baru sampai. Bila imam rakaat kedua, imam ada kunut, kita baru sampai. Bila imam kunut, habis kita nak kunut lah sebab ikut imam. Padahal kita rakaat pertama mana ada kunut. Tapi sebab mengikut imam kunut, kita berkunut. Lepas itu kita ikut imam pun salam, dah habis semayang. Kita tak boleh salam lah sebab kita kurang rakaat. Kita bangkit. Bila kita bangkit, kita dah rakaat kedua. Rakaat kedua kita ada kunut lagi. Jadi 2 kali baca kunut. Kita baca 2 kali kunut. Sebab yang pertama ikut imam, yang kedua sebab kunut kita rakaat kedua. Rakaat kedua ni memang ada kunut. Boleh? Itu ingat. Jadi imam naik rakaat ketiga, angkat tangan. Kita pun angkat tangan dia. Allah. Sebab imam angkat tangan, kita kena ikut angkat tangan. Tetapi, satu lagi. Katalah kita ke imam. Ini saya nak bagi soalan Imam salam, kita tak cukup rakaat. Kita kena bangkit, betul? Masa kita bangkit tu, nak angkat tangan ke tidak? Nak angkat tangan ke tidak? Kita ikut imam, kita tak cukup rakaat. Imam dah salam, jadi kita nak bangkit, dah tambah rakaat. Masa kita bangun tu, nak angkat tangan ke ataupun terus pegang? Mana satu? Atau bangkit je angkat, atau bangkit pegang terus, mana satu nak buat? Sebab angkat tangan ni sunnah. Kalau tak buat, tak betul caranya, tak dapat sunnah. Kita kalau boleh, biarlah buat sunnah Nabi. Ataupun ada jawapan lain? Kena tengok kanan. Ya, betul? Maknanya kena tengok keadaan. Bukan asal bangkit je angkat tangan, tak. Ataupun asal bangkit je pegang terus, tak. Tengok dekat. Okey, saya nak tanya, imam angkat tangan tu bila? Semasa semayang. Tak masuk masa mula-mula tu takbiratul ihram itu nak mula semayang. Semasa sedang semayang, bila dia angkat tangan? Naik dekat yang ke-3. Naik dekat ke-3 dia akan angkat tangan, iaitu naik daripada tahiyat awal. Naik tahiyat awal, dia angkat tangannya, maknanya dia dah masuk dekat ke-3. Baru dia angkat. Itu satu, Ingat itu satu saja. Imam angkat tangan bila dia nak masuk dekat yang ke-3. Dan angkat tangan tu sunnah. Okey, jadi mana dah tahu dah, angkat tangan yang ke-3 baru angkat rakaat ke-3 baru angkat tangan. Baik, saya nak tanya soalan. Katalah kita ikut imam solat maghrib. Tengok tu ni ujian ni. Ikut imam solat maghrib. Imam dah duduk tahiyat akhir. Kita sempat ikut imam 2 rakaat ni. Sempat ikut 2, mana kurang 1 lah. Bila imam tu salam, kita mestilah bangkit. Masa bangkit tu angkat tangan ke tidak? Angkat. Lagi? Angkat. Kalau angkat kena macam ni, angkat. Jangan angkat. Saya tanya satu masjid tu, angkat Ustaz. Tapi kepala buat macam tu. Macam ni tak angkat. Tak angkat macam ni, angkat macam ni. Jadi angkat hangguk, angkat. Ya, betul. Sebab dia dah ada 2 rakaat, imam salam, dia nak bangun dekat yang ke-3. Saya kata bila bangkit dekat ke-3, angkat tangan. Sunnah. Kau tak angkat apa? Makruh ya. Tapi rugilah, buatlah sunnah tu. Betul, bagus. Okey, soalan kedua. Ikut imam solat isyak 4 rakaat. Kita baru ada 1 rakaat ikut imam isyak. Bila imam tu salam, kita kena bangkit lah. Masa bangkit tu nak angkat tangan ke tak?
Dan bagi jawapan, angkat tangan ke tak? Tak macam ni, tengok tak macam ni. Tak, betul. Taklah, sebab kita ada satu rakaat. Jadi Imam Salam solat Isyak, kita nak bangkit tu nak buat rakaat yang kedua pula. Rakaat kedua tak angkat, bangkit terus pegang. Okey, bila kita pegang, kita semayang lah. Semayang tu, lepas tu kita ada tahiyat awal. Masa bangkit tahiyat awal, angkat tak? Angkat. Kita dah semayang seorang-seorang dah. Masa nak naik dekat ketiga tu, angkat. Kemudian naik dekat keempat pula, angkat ke tak? Tak payahlah. Naik dekat kedua, naik dekat keempat, tak perlu angkat. Tapi selalunya Ustaz tengok imam tu semua angkat. Itu masalahnya, tak belajar. Sebab tu ada ulama sebut, kalau tiap-tiap dekat angkat kan. Kalau dia sengaja angkat bukan pada tempatnya, sesungguhnya dia menambah rukun. Ini pendapat ulama betul. Bila menambah rukun, boleh batal solat. Jangan main angkat je, fikirlah sikit. Nak angkat ni dekat pertama dan dekat ketiga, itu dia angkat. 2 dan 4 tak angkat. 2, 4, 2 terus pegang. Naik dekat keempat, bangun terus pegang. Jangan angkat. Kalau angkat, ada ulama kata boleh batal sembahyang sebab menambah rukun, menambah pergerakan. Tak boleh. Ada ulama kata tak apa, makruh je. Ada ulama kata makruh. Jadi pastikan angkat betul pada tempat dia dan baru dapat sunnah. Boleh? Dulu kita tak tahu kan? Mana Razak? Tak tahu kan, tak belajar. Sekarang tak belajar. Ingat, bila tambah rakaat tu tengok, aku nak naik kat berapa ni? Oh, dekat ketiga. Angkat. Allah, angkat. Aku nak naik kat berapa ni? Dekat keempat. Tak payah angkat. Boleh pegang. Boleh? Jangan setiap rakaat asyik angkat. Ini takut sembahyang tu batal ataupun makruh. Boleh? Okey, setengah jam lagi. Okey, kita habiskan kitab ni, tanda dulu. Keluarkan kitab yang kedua. Ada 2 kitab. Tanda dulu, tanda kat tempat tu, muka surat 9. Kota Raja. Tulis tu Kota Raja. Hari ni bulan 19. Sejak bersara ni tak ingat tarikh lah. 19 ke 11. Tulis. Dah pencen Kota Raja. Apa dia? Hari ni pencen masuk ya? Tu. Orang pencen ingat je, hari ni pencen masuk. Saya masuk habis duit. Rumah tak siap lagi, duit tak cukup. Okey, kita buka kitab yang kedua. Sunnah yang keberapa dah? 10. Muka surat sunnah yang ke-11. Muka surat apa? Itu penting tanda tu, rumah tanda. Saya banyak tanda ni, lupa lah mana satu, banyak tempat. Muka surat 72. 72 iaitu sunnah yang ke-11. Ya. Betul Muslimin ada tanda? Lebur, tak tanda. Muka surat 72. Betul saya ikut ya. Penting dah habis tanda. Ni buku yang tadi, buku kitab hijau ni tanda tak? Tak tanda lupa pula ni. Tanda. Berhenti kat mana tadi? Okey, hari ni kita buka muka surat 72 iaitu sunnah yang ke-11. Dalam kitab ni ada 40 sunnah. Dan sunnah ni bukan 40 tuan-tuan, beratus-ratus sunnah dalam sembahyang. Kenapa ambil 40? Yang ni ambil yang penting, yang biasa kita buat. Jadi kalau boleh jangan tinggal. Nabi kata orang yang menghidupkan sunnah aku, dia akan bersama-sama aku di dalam syurga. Tuan-tuan nak masuk syurga tak? Nak kan? Nak tak nak? Tak nak tak apa, saya seorang dah lah. Cuma nak kan? Hidupkan sunnah Nabi. Sunnah yang ke-11 iaitu kedudukan tangan ketika rokok dan sujud. Tangan dia nampak rokok dan sujud. Tangan dia, tengok jari kaki ada gambar bawah kan? Jari kaki budak tu dilipat, tangan dia genggam, bukan genggam, lurus menghadap kiblat. Untuk lelaki nampak dia punya celah tu, anak kambing boleh lalu. Untuk lelaki nampak ada ruang tu, ada terowong bawah. Anak kambing tu, mak kambing tak muat. Itu hadis Nabi tu. Untuk muslimat rapat terus. Anak kambing pun tak celuih. Sebab orang rapat. Muslimat rapat. Muslimin renggang.
Dan bila renggang tu anak kambing yang boleh lalu. Itu cara. Dan masa sujud letak tangan tu terbaik tangan ni, hujung jari ni sama dengan bahu. Terbaik yang macam tu lah. Macam tu dia kurang sikit gambar tu kurang sikit. Sama dengan bahu itu yang terbaik. Boleh. Dan tak boleh berbual-penumbuk. Kalau berbual-penumbuk, solat sujud tidak sah. Sebab dalam hadis tersebut, masa dia ada 7 anggota sujud. Ingat tak? 7 anggota ni wajib. Nabi menyebutlah hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zami. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud 7. Sab'ati dia 7. A'zami, anggota. 7 anggota. Manakah 7 anggota tu? 2 kaki, jari kaki dia lipat. Kaki kanan lipat 1, kaki kiri lipat 2. Ni, tengok gambar budak tu. Jari kaki dia bengkok, lipat Perut jari kaki tu kena pada sejadah. Jangan pacak. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tutup perempuan pacak sembahyang macam tu, perut jari kaki ni tak kena sejadah. Buat macam tu kan, jadi tak sah. Tak sah sujud kerana kurang anggota. Anggota dia lipat kan. Perut kaki tu kena pada sejadah. Dia lipat jari tu. Jangan dia pacak. Atau ke belakang. Ada orang dah lah pacak, dah lah dia tegak, dia ke belakang yang belak. Dia tak lipat. Ini orang sihat kalau sakit tak apa. Sakit buatlah cara apa pun, tak lipat pun tak apa sebab dia sakit. Ini yang sihat ni. Jadi dah sujud tu lipat jari kaki. Dan jari ada 5 kan. Bukan 5-5, ada 1 jari yang lipat cukup. 1 je lipat jadilah, ataupun 2 cukup. Jadi kaki kanan 1 lipat, kaki kiri 1 lipat, dah 2. Kemudian 2 lutut, dah 4. Kemudian 2 tapak tangan, dah 6. Dan 1 dahi. Ni anggota sujud ni, 1 dahi 7. 7 tak boleh kurang 1 kecuali uzur dahi Adapun hidung sunat. Hidung kalau perempuan pakai mask, tariklah. Kalau kena hidung ni sunat. Kalau tak kena pun tak apa, tapi terbaik kalau boleh kena lagi bagus, dapat pahala sunat. Boleh semasa sujud. Dan terbaik sujud diberatkan kepala. Berat kepala. Kenapa kena beratkan kepala? Supaya bila orang tolak, kita tak mudah tersungkur, tak mudah jatuh lah. Jangan kuat pada tangan. Bila kuat tangan, bila orang tolak je, kita nak jatuh kan. Jadi kuat pada dahi. Tangan ni letak je. Bila orang tolak apa, tangan tak ada apa, kita tetap sujud. Sebab kita berat pada dahi. Boleh? Okey okey. Baru tengok panduan beramal. Baik, yang pertama, lelaki disunatkan merenggangkan kedua-dua siku. Okey, gariskan merenggangkan kedua-dua siku. Jadi beza antara lelaki dan perempuan itu je. Kalau berdiri tengok lelaki berdiri sejengkal. Sejengkal lah. Untuk muslimat kurang sejengkal. Kurang lah, jangan lebih lah. Jadi muslimin sejengkal je. Jangan ambil lebih. Ada pula 2 jengkal. Uish, 2 jengkal ambil. Dia seluas badan kita ni sejengkal lah. Kalau kita berdiri sejengkal, elok. Orang kawat kan, orang kawat dia tak ada kangkang, dia tegak lagi tegak. Jadi berdiri dia lebih kurang sejengkal. Itu sunnah. Boleh? Okey. Yang beza dengan perempuan. Okey. Kalau nak angkat takbir untuk muslimin, buka sikit. Buka sikit. Allahu akbar. Muslimat kencuk. Allahu akbar, kencuk sikit. Untuk menjaga aurat dia, kencuk. Itu beza. Muslimin buka, muslimat kencuk. Itu masa angkat takbir. Masa rokok sama juga. Muslimin masa rokok buka sikit. Buka ni tertakluk kepada orang lah. Kalau orang ramai, janganlah buka. Orang ramai kencuk dah sikit. Tapi muslimat kencuk. Itu masa rokok. Okey. Masa sujud sama juga. Muslimin masa sujud buka sikit. Tertakluk kalau orang ramai kena kencuk dah sikit kalau ramai. Jangan orang ramai buat macam tu pula, kawan sebelah nak sujud tak boleh. Kaki renggang. Untuk lelaki lah. Muslimat kencuk. Boleh? Itu yang beza ni. Termasuklah sujud itu. Jadi maknanya merenggang kedua siku daripada kedua-dua lambung. Lambung ni bahagian dada dia ketika rokok dan sujud. Rokok bersama, sujud bersama. Untuk lelaki buka sikit. Manakala ketika sujud perut diangkat. Untuk lelaki sama juga.
angkat agar tidak menempel dengan kedua-dua paha. Mana perut kita ni tak kena paha lah, perut ni angkat sikit. Untuk muslimat, perut ni kena pada paha dia. Lepas tu dia tak ada ruang, dia tutup. Anak kambing tak boleh lalu. Muslimin nampak gambar budak ni renggang, daripada perut dia angkat tak kena paha kan. Itu anak kambing boleh lalu. Tu Nabi sebut dalam hadis tu, cara muslimin dan muslimat sujud. Baik. Yang kedua, sebaliknya bagi wanita, ini untuk muslimat, kedudukan kedua-dua tangan dan siku ketika rokok dan sujud dirapatkan. Okey, gariskan, dirapatkan. Tadi merenggangkan, muslimin renggang, muslimat rapatkan. Manakala ketika sujud, perut dirapatkan ke paha. Gariskan, perut dirapatkan ke paha. Sebab tu dia tak ada ruang. Selain kedudukan, kaki rupa rapat. Kaki kita rapat masa sujud. Sujud tu kaki muslimat rapat semasa sujud. Muslimin buka sikit. Kerana keadaan tersebut lebih menutup bagi mereka. Nak jaga aurat mereka lah, nak jaga sopan. Itu beza dia, dan kita buat begitu sunnah. Dan masa sujud, tuan-tuan, perempuan, siku diangkatkan. Jangan sujud macam tu. Siku sama dengan tapak tangan, dengan siku dengan tapak tangan sama kan? Kenapa Nabi larang? Nabi sebut dalam hadis, jangan kamu solat seperti seperti haiwan, kucing ke anjing kan. Kucing kan duduk macam ni, dia punya tapak tangan dengan siku sama. Kita jangan angkat, tapak tangan je, siku angkat. Macam tu lah. Ini kata gitu. Kata ni macam kucing, macam anjing. Nabi larang. Kalau buat juga makruh lah. Makruh maknanya tak dapat pahala. Jadi angkat dapat pahala. Pahala sunnah. Boleh? Ada soalan? Habis lah, 11. Awal lagi. Ya. Tapak tangan mesti rapat. Tak boleh buat ujung jari macam ni. Ada orang sujud ujung jari pula. Sebab bila buat ujung jari tak kena tapak tak kena. Ataupun dia tangkuk macam ni. Ini apa ni? Belah tedung. Jangan sujud tak belah tedung tak boleh. Penumbuk tak boleh. Tapi kalau nak bangkit boleh. Kita daripada sujud nak berdiri kan, buat penumbuk tolak. Orang yang badan besar, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Ada sahabat yang buat macam tu. Nabi tak dia lah. Nabi tak tegur lah. Biar nak tolak tak apa. Hanya masa bangkit saja. Tapi sujud tak boleh buat macam ni. Buat macam ni batal, buat macam ni batal, buat macam ni pun batal. Sebab tapak tangan dia tak kena pada sejadah. Mesti macam ni. Itu je. Jangan macam ni, jangan macam ni, jangan macam ni. Ni tak boleh. Semua tak sah. Tapi kalau bangun boleh. Lagi? Benda ni kita dah tahu dah. Ingatkan balik. Jangan ulang. Sebab banyak orang buat, orang tak kena cara kan, suka hati dia je. Atau kita takut tak sah. Sujud ni dia ada 7 anggota, tak cukup anggota 7 batal solat. Kaki saya tengok banyak kaki tak lipat. Ada imam, Allah imam, saya anggap imam ni uzur kot. Dia tak lipat je kaki dia pacaknya. Tapi bila tanya, imam dia gaut dah? Dah okey, saya sihat pula. Tapi tak lipat. Kalau Syafi'i, tuan-tuan boleh Google. Syafi'i tak sah. Ustaz Zahid juga pun sebut benda yang sama. Jari kaki mesti lipat. Kaki lipat. Dan lipat pun 1-2 jari cukup. Bukan semua. Jari ujung dia pendek je. Jari kaki kita tak kena sejadah. Ujung pendek tak apa. Yang penting ada 2 ke 1 jari lipat. 1 belah kanan, 1 belah kiri. Dah 2. 2 lutut dah 4. 2 tapak tangan dah 6. 1 dahi 7. Sab'ati a'zami, 7 anggota sujud. Boleh? Boleh? Jadi masa Nabi kata satu lagi bila kita sujud tak ikut kaedah, sama ada sujud ke depan sangat ke atau ke depan sangat, macam nak menerap. Ada juga orang macam tu, orang ni nak menerap kan nak sujud macam tu panjang sangat. Nabi kata, ataupun dia ke belakang sangat,
Belakang sahabat dah rapat sangat, macam muslimah. Rapat sangat, pendek sujud pendek. Jadi Nabi kata orang yang tidak menyempurnakan sujud dan rukuk, dia adalah pencuri yang paling jahat dalam solat. Kita ingat orang curi duit, jahat kan? Rupanya tak, dalam sembahyang kalau tak betul cara dia, Nabi kata pencuri. Hadis Nabi berbunyi, aswa usariqatil ladzi yasriqu salatahu. Pencuri yang paling jahat adalah mereka mencuri ketika solat. Lalu sahabat tak faham. Sahabat tanya, wa kaifa yasriqu salatahu ya Rasulullah? Apa yang kau maksudkan mencuri dalam solat ni yang paling buruk? Lalu Nabi kata, la yutimmu ruku'aha, orang yang tak sempurnakan rukuk, wala sujudaha, juga tidak menyempurnakan sujud dia. Ini pencuri yang paling jahat. Ni rukuk dan sujud ni kembali elok. Boleh? Saya tunjukkan rukuk ni. Sujud dah tunjuk dah, rukuk. Boleh? Kameraman boleh? Saya nak action ni. Rukuk bila kita rukuk, tulang belakang ni mesti lurus. Apa tu? Iaitu lurus tu maksudnya kalau letak air letak belakang kita takkan tumpah. Perempuan boleh try balik rumah, tapi dengan bulan cawan pun betul. Letak pada jatuh betul tu tak betul. Jadi tulang belakang dengan tulang belakang dan kepala ni lurus. Jadi kepala kita jangan tunduk sangat. Jangan tengok celah kangkang. Kalau celah kangkang itu tunduk sangat. Oh, tunduk sangat sebab tengok celah kangkang. Tengok tempat sujud. Dia bila angkat Allahu Akbar. Tengok kepala angkat sikit. Belakang luruskan. Baik, tangan ni hanya letak. Dalam hadis tu Nabi meletakkan tangan di kepala lutut. Letak. Kita tekan. Kita macam ni. Tekan makruh. Allahu Akbar. Oi, tekan macam tu. Ni makruh. Itu bukan rukuk yang betul. Rukuk yang betul dia kuat pada pinggang. Jadi yang betulnya Allahu Akbar. Letak. Pendek kata, kalau saya angkat tangan pun saya tetap rukuk. Sebab saya berkuat pada pinggang. Letak. Jangan tekan. Macam mana tahu tekan? Kalau lah kain kita ni baru beli, ada lilin lagi, bila kita pegang kita tak jatuh kan. Itu maknanya kita berkuat pada tangan. Jangan kuat. Jangan tekan. Dalam hadis tersebut Nabi meletakkan kedua tangan je. Nabi tak tekan. Kalau tekan mesti Nabi kata Nabi menekan kedua lututnya. Tak. Nabi letak. Allahu Akbar. Jadi tengok tempat sujud, tulang belakang lurus, tangan letak saja. Jangan tekan kan kita boleh jatuh. Okey, ni rukuk yang betul. Pegang kepala lutut, jangan pegang paha. Kalau paha, pencuri yang paling jahat. Allahu Akbar. Bila pegang paha, kita tak akan tunduk habis. Kita akan macam dongok sikit. Dongok ni tak sempurna. Tengok macam ni. Ataupun pegang ketin pula. Yang betulnya pegang lutut, dia pegang ketin. Allahu Akbar. Ini nak pergi lompat dalam sungai. Nak lompat dalam lombong gitu kan. Ini pun rokok yang tidak sempurna. Ada pula rokok kaki dia bengkok. Ni macam ni. Macam-macam orang semua. Ini bukan rokok. Tegak. Tegak macam tu. Ini macam ini pula. Itu tak sempurna. Ini orang sihat. Kalau tak sihat, buatlah macam mana pun. Tak sihat, Allahu Akbar. Aku tak sihat, tulang belakang sakit. Apalah. Tengok buzzer patah. Dia sakit. Tak apa, sakit tak apa. Buatlah je tu. Sakit tak apa. Kalau macam dia ni yang sihat, okey lah. Tapi jaranglah macam ni kan. Lalunya yang betul ni kebelang kepala lutut. Macam tu. Kepala tengok bawah. Okey. Jadi kalau perempuan nak biasa suruh anak tengok, ataupun kalau tak ada anak, tengok cermin. Rokok tu tengok cermin. Betul tak? Tinggi sangat akan dah sikit. Ataupun nak tinggi sikit. Macam tu lah. Tengok cermin. Boleh? Biasakan. Kalau kita dah biasa tak betul, tak betul lah sampai bila-bila. Biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Boleh? Supaya tidak dicop pencuri. Okey, jari pula dia letak tidak terlalu rapat. Dalam hadis tersebut Nabi meletak tangan tu sedang-sedang. Maknanya dia tak lenggang sangat, tak rapat sangat.
sedang-sedang lah. Jadi maknanya tak ada terlalu rapat. Sama macam angkat takbir juga. Takbir angkat Allahu Akbar. Tidak renggang dengan angkat macam ni. Macam ni makruh. Ataupun kuncup pula. Allah, ini kuncup pula. Ini kurang baik. Sedang-sedang Allah. Macam ni. Sama juga letakkan tangan sedang-sedang. Tapi atas kepala lutut. Jangan umbang macam tu. Jangan rapat sangat lah. Jadi sedang-sedang. Itu. Jadikan kebiasaan. Boleh? Kalau tak biasa, sama tangan dia. Renggang sikit. Tak renggang sangat, tak rapat sangat lah. Supaya solat kita betul cara dia. Boleh? Jadi jangan tekan lah. Itu yang saya nak sebut. Ada lagi? Yang jadi masalah sebab kita dah biasa buat benda yang tak betul. Itu yang jadi susah dah. Nak ubah tu susah tuan-tuan. Betul lah pepatah orang tua kata, rupa boleh ubah, tapi perangai itulah perangai. Perangai sembahyang dia tak ubah. Ada satu cerita, ada seorang kawan baik ni. Dia dah ada berumur lah. Dia cukur orang kepala dia, dia ada misal, cukur janggut, pakai spek hitam. Pakai spek hitam kan. Itu dia jumpa kawan lama dia. Kamu kenal tak siapa aku? Dia tanya kawan dia. Kawan tengok, siapa kamu ni? Kenal tak siapa? Tengok, tak kenal. Dah lain mana rupa. Dia dah ubah rupa dia. Lepas tu kawan tu gelak. Oh, bila gelak tu tahu kawan. Oh, kamu ke? Baru kawan tu kenal cara gelak kawan dia tu. Jadi nak cerita je, perangai gelak tu tak ubah. Rupa ubah. Jadi kita pun macam tu lah tuan-tuan. Semayang ni, ubahlah perangai semayang yang salah tu. Tekanlah. Tak ikut kaedah kan? Ubah perangai tu. Supaya bila kita ubah ikut cara yang betul, itu solat yang terbaik. Ayolah, sujud. Rapat dia punya ni. Tangan dan dada dan perut dia tu, paha dengan perut dia rapat. Boleh? Dia ada kuncup sikit. Cuma agak-agak kaki dia, paha tu tegak. Ukuran tengok gambar budak ni. Paha dia tegak ni. Kalau lah paha budak ni ke depan sikit, apa jadi? Dia dah macam nak menerap. Kalau paha tu tegak, paha tu tengok budak tu. Kalau dia ke depan sikit macam tu, maknanya dia macam nak menerap. Bukan sujud, menerap lain. Kalau dia ke belakang pula, paha dia ke sini pula, dah kencuk sangat. Pendek, tempat dia sujud tu pendek. Dia tak tegak. Jadi yang terbaiknya tegak. Lutut kita tu tegak, paha tu tegak. Jadi dia cantik. Macam budak dia mak, cantik sujud dia mak. Dahi dia. Dan bukan berkuat pada tangan masa sujud, berkuat pada dahi. Dahi tu letak. Kalau orang tu biasalah masa sujud dahi dia ada tanda dahi dia. Itu kulit dia nipis kot. Kita tak mahu sujud macam tu, elok je dahi kita, dia nipis. Kalau orang dahi hitam tu, bagilah orang alim lah konon kan. Tak, dia tak bukan kira dahi tu. Ini kalau hitam macam mana nak hitam, ambil pensel, ketuk bagi hitam, bagi dia apa? Bekas tak. Jangan, itu bukan tujuan dia. Boleh? Ada lagi soalan? Yang kita kalau kita nak baca tu takkan kita baca Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita baca kan. Bismillah kita baca. Okey, bagus. Perempuan bagus. A'udzubillah tu dipanggil ta'awuz. Kita dah belajar dulu. Sunnah dah tengok balik. Sunnah yang kelima. Buka surat 47. Tengok balik. Buka surat 47. Perempuan bila dah belajar, lepas-lepas tu ingatlah. Jangan lupa pula. Ni belajar depan, belakang lupa. Ingat balik. Ni sunnah yang kelima. Kita dah belajar dah. Ta'awuz. Iaitu, tahu ni apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu lagi, ada dua bacaan dia. A'udzubillah. Kita baca alamat surat tu apa? A'udzubillahi sami'il alim minasyaiton. Boleh? Nabi baca salah satu. Boleh baca dua-dua. Baik, nak baca ni dulu kita sebut dah. Nak baca ta'awuz ni sunnah yang kelima. Ya. Jadi bila nak baca ayat suci Al-Quran. Yang tu Allah sebut dia. Kita tengok balik. Ini buka surat 51.
Ni kita ulang kaji balik. Muka surat 51. Nampak ayat Quran yang bawah tu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Iaitu surah An-Nahli ayat 98. Maksud dia apa? Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, ayat Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang kena rejam. Ini perintah Allah ni. Baca auzubillah tu. Bila nak baca ayat Quran, Al-Fatihah tu ayat Quran. Nak baca Fatihah kan? Malah Al-Fatihah tu pula juga dipanggil Ummul Kitab. Apa makna Ummul Kitab? Ibu kepada Al-Quran tu. Ibu kepada Al-Quran tu adalah surah Fatihah tu. Jadi besarlah ganjarannya. Nak baca tu, baca A'udzubillah. Jadi bermaksud naik setiap rakaat, jangan baca Fatihah dulu, baca A'udzubillah. Naik je Allahu Akbar. Naik rakaat kedua, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Fatihah. Naik rakaat ketiga, Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca Fatihah. Itu maksud dia. Kita tak baca pun, betul? Ke sekali je baca. Tak, maknanya Empat rakaat, empat baca. Bukan empat. Kalau rakaat pertama baca surah, nak baca surah, A'udzubillah juga. Kita dah habis baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Rakaat pertama, kita nak baca surah kan? Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu tu ayat Quran. Baca A'udzubillah sebelum tu. Maknanya bukan empat. 6 lah. 6 lah minimum dia 6. Ya tertakluk nak baca tu tengok imam lah, kerana imam cepat sangat. Kalau imam cepat tak dan lah baca kan. Selalunya punca daripada imam lah. Selalunya imam baca bismillah ni Ustaz. Pada imam tak baca auzubillah, baca bismillah, rugi lah. Dia tak belajar lah bab ni. Sunnah. At-ta'awuz tu sunnah, tuan-tuan. Siapa hidup sunnah aku, dia bersama aku dalam syurga. Banyak orang tengok imam ni, bukan semua. Bila takbir ya Allahu Akbar, tak ada baca auzubillah, terus baca Fatihah. Patutnya baca apa? Doa? Doa iftitah. Doa iftitah pun sunnah. Tak baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillah tak baca, doa iftitah tak baca. Allah, rugilah. Imam ni pemimpin, patut dia baca lah. Banyak tak baca, makmum pula baca. Dalam riwayat, Nabi tak pernah tinggal membaca doa iftitah. Nabi tak tinggal, Nabi akan baca dalam semua sembahyang. Hanya satu sembahyang yang Nabi tak baca doa iftitah. Sembahyang apa? Sembahyang jenazah. Solat jenazah pula ada dua jenis. Solat jenazah hadir, solat jenazah ghaib. Dalam riwayat solat jenazah ghaib, Nabi baca. Nabi baca jenazah ghaib. Dulu ingat tak? Masa Syahid Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas kan, yang kena tembak di mana? Di Iran. Jadi kan Malaysia ni diarahkan sembahyang solat jenazah ghaib. Kebetulan saya mengajar di masjid hospital, Masjid Muhibbuddin Shah, hospital Ipoh, Bainun. Jadi imam tu disuruh saya di imam pula. Ustaz di imam lah solat jenazah ghaib ni untuk Syahid Ismail Haniyeh. Masjid hospital tu. Orang ramai. Tak apalah, saya di imam lah. Bila saya di imam, saya bagi taklimat tu. Okay, tuan-tuan, bila solat jenazah ghaib ni, dalam riwayat, Nabi baca doa iftitah. Jadi tuan-tuan baca. Jadi doa baca semua. Alhamdulillah. Kita tak pernah baca kan? Yang Nabi tak baca, jenazah hadir saja. Hadir, Nabi tak baca. Ghaib, Nabi baca. Tak, kalau kita setiap kali waktu tu kita baca kitab pendek je. Boleh. Kalau doa macam pendek sekerat lah pahalanya. Boleh. Tapi tak apalah, janji baca. Daripada tak baca langsung, ada ulama kata makruh, kau tak baca sebab dia sunnah. Sunnah kalau buat dapat pahala, kalau tak buat, ada ulama kata ini dia makruh. Makruhnya tak dapat pahala lah kalau tak baca. Elok baca. Baca pendek pun tak apa. Ya. Doa iftitah tu adalah apa tu, surah ayat Quran. Elok baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca lagi, Fatihah baca lagi, baca surah baca lagi. Jadi banyak tempat baca. Tak payah. Auzubillah. Macam imam, bila imam baca Al-Quran
dalam surah dia baca. Dia tak baca bismillah. Dia baca surah ni lepas waladdallin amin. Imam nak baca surah ni, surah pula ayat Quran. Dia terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus ya ayyuhalladzina amanu. Dia baca auzubillah. Sebab surah tu di tengah-tengah. Kecuali kalau surah tu di pangkal. Awal kan. Surah Al-Mulk kan. Al-Mulk di tengah-tengah. Tabarakalladzi. Itu elok. Allah kita dah waladdallin amin. Nak baca tabarakalladzi tu. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab surah tu di awal, di pangkal. Tapi kalau baca kadang-kadang imam ni tebuk-tebuk tebuk-tebuk tu tak payah baca bismillah, auzubillah cukup. Sebab dia sunnah. Auzubillah tu sunnah. Boleh? Jadi kita amalkanlah sunnah Nabi ni kalau boleh doa iftitah tu baca, dan baca pula tertakluk datang awal sahaja. Masbuk jangan baca. Pasal apa tak boleh baca masbuk? Sebab masa tak ada, Fatihah je baca. Fatihah pun tak payah habis. Sebab kita Fatihah kita imam tanggung. Kalau masbuk lah. Tapi jangan sebab kita baca doa kita dalam masbuk baca doa kita pula Fatihah tak baca. Ni tak boleh. Kalau lah kita baca doa kita, Fatihah tak baca, imam rokok kita rokok, batal solat. Kerana ketika tu kita dianggap cuai. Sebab tu kena tahu aku ni masbuk ke muafiq. Kena tahu. Aku masbuk. Masbuk jangan baca yang sunat-sunat. Doa kita tak payah baca. Nabi selalu jadi imam, Nabi jarang masbuk. Sebab tu Nabi tak pernah tinggal orang kita ni, sebab Nabi jadi imam. Nabi akan baca lah. Kita jadi imam pun jarang kan. Banyaknya masbuk je. Tak payah baca lah, masbuk lambat. Lambat tak perlu baca. Kalau baca juga, ulama kata makruh. Sebab yang wajibnya Fatihah. Fatihah dia baca. Fatihah pun tak payah habis. Imam tanggung, pada masbuk. Boleh? Jadi jangan sebab tak baca Fatihah, sebab kita cuai, baca doa kita pula, tak sempat lah. Imam dah rokok sebab kita lambat. Kita pula baca doa kita. Dah. Bila imam rokok, kita tak boleh rokok. Mesti habiskan Fatihah. Itu hukum dia macam tu. Tapi ramai tak ikut. Imam rokok, dia rokoknya elok batal semayang. Boleh? Ada soalan? Akhir sekali. Last. Masa rokok. Dia bacaan tasbih ni banyak jenis. Nabi baca berbagai-bagai jenis baca. Kita nak baca, dan kalau boleh tasbih tu kita baca dapat sunnah. Jadi sunnah dia nak baca tasbih ni baca 3 kali. Umpamanya rokok baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terbaik baca 3 kali. Tapi tertakluk pada imam pula, kerana imam ni laju sangat. Sebab ikut imam ni wajib. Imam dah bangkit dah, kita baru baca sekali Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Imam sami Allah hamdah. Terpaksa kita ikut sami Allah hamdah. Sebab ikut imam wajib. Baca tasbih tu apa? Sunat. Jadi jangan baca bila imam dah bangkit lah. Banyak yang imam dah bangkit dia baca Subhana rabbiyal azim. Subhana. Imam dah bangkit dah, imam dah sujud dah. Dia Subhana rabbiyal. Ada tertinggal. Kita tak boleh tertinggal berimam. Tinggal berimam satu rukun, hilang pahala jemaah. Tinggal 2 rukun berimam, batal solat. Banyak benda nak ambil kira. Terutamanya imam lah. Imam ni laju sangat, banyak laju lah. Pasal apa imam laju? Pasal dia tak pernah dengar kuliah tempat semayang. Banyak macam tu. Saya tanya, okey, lebih kuliah banyak tempat masjid. Saya tanya, mana imam? Imam dah balik Ustaz. Imam makan nasi kat rumah. Dah kata isyak boleh datang. Jadi masa saya tengah kuliah, dia tak dengar. Dia ulang balik kesilapan tu, baca laju lah apalah. Imam saya tengok jarang lah dengar kuliah. Yang dengar ni makmum dengar, Bilal tu sebab dia nak azan, duduk situ. Kalau dia tak azan, dia pun tak ada. Rugi Ini yang saya tengok banyak makmum yang dengar. Makmum faham. Imam pula laju. Imam kaki capang lah, macam-macam. Dia tak laju. Boleh Kalau boleh, siapa-siapa yang isteri imam beritahu. Isteri pada imam, beritahu suami sebenarnya, abang, jangan dah balik. Tunggu kau kuliah. Kalau ada kuliah abad semayang lah. Boleh? Saya selalu bila semayang, ada orang telefon sebelum kuliah. Ustaz, nanti Ustaz terangkan suara kuat ni. Nampak ada seorang makmum tu kuat suara dia. Tapi cakap itu cukup, jangan kabur. Dia pakai baju merah malam ni Ustaz, mana baju merah. Jangan baju merah, nanti saya nak tengok dia je. Masa saya kuliah, tengok dia baju merah. Jangan Dia datang, Ustaz sebut, jangan kuatkan suara.
Saya sebutlah tuan-tuan, sebagai makmum jangan kuat suara, boleh ganggu jemaah lain, haram. Saya sebut, saya tak tahu siapa. Sebab banyak yang beritahu saya, sebab banyak dia orang tegur pun segan. Sebab yang kuat suara tu orang otai. Orang lama kat situ lah, segan, dia pun takut nak tegur dia melalui saya. Saya tegur macam biasa lah, saya tak tahu siapa. Boleh itu cara dia. Ataupun kalau tengok kawan-kawan yang silap sembahyang, panggil dia, mai kuliah ni Kota Raja ni. Sebulan sekali saya ada kan, panggil, mai kita dengar kuliah sembahyang penting ni. Dia pula jenis yang sembahyang tak apa betul kan, suara kuat ke apa ke, cara berdiri salah ke, panggil dia. Jadi boleh saya betulkan balik. Itu cara dia, boleh. Kalau perempuan nak sampaikan boleh ke, tapi nak sampaikan takut orang tak nak dengar lah. Datang, biar ajak dia datang kuliah. Lepas ni ajak ramai-ramai, boleh? Boleh, ada kan kawan-kawan jiran-jiran, kawan-kawan baik, kawan-kawan sekolah, ajak datang. Kalau aku 2 kali 5, kamu lagi 4 kali 5. Tak apa, marilah kita belajar, kata. Memang kita dah lama semayang, tapi semayang kita ni betul ke tak? Iyalah, kita ajak kalau yang boleh lah. Selalunya yang boleh ajak ni kawan rapat. Yang tak rapat memang kita segan kan. Kadang-kadang kata aku makan garam dulu katanya. Memang lah, itu kena sakit darah tinggi, makan garam banyak. Ajak kawan rapat sudah, boleh. Ajak ni bagi WhatsApp ke grup-grup taman ke apa, mari ada kuliah bab semayang penting, jelas, faham untuk masa depan kita semayang ni macam mana. Kita ni dah berumur, macam-macam. Boleh. Itu kalau ada iklan gambar saya, masuk gambar saya dalam tu. Ni iklan. Ustaz apa, masukkan dia punya tu gambar. Boleh? Baca. Boleh? Boleh dia? Sekarang itulah saya tengok mana tempat muslimat ramai. Muslimin tak ramai, tak tahu siapa. Muslimin kerja kot kan. Yang punya mencin datang lah. Boleh? Supaya solat kita betul dan bila solat betul, amalan lain turut betul. Nabi sebut, wa idza salahat sa'iru amali. Kalau solat betul, amalan lain betul. Tetapi kalau solat dia salah, wa idza fasada sa'iru amali. Amalan lain pun turut rosak. Allah tolak. Sebab solat ni tiang agama Islam adalah solat. Dan solatlah yang pertama akan Allah tanya di akhirat. Boleh? Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah saya sendiri, saya mohon ampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihurmati yawmal mubarak an tukshif anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Allah ya Rahman, di keberkatan pagi yang mulia ini ya Allah, tengah hari yang mulia ini ya Allah, Kau permudahkanlah urusan hidup kami semua ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami yang terdahulu dan dosa-dosa kami yang akan datang ya Allah. Kau kurniakanlah kami rezeki yang halal daripada sumber-sumber yang kami tidak duga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman agama, ajarkanlah kami ilmu menta'wil, wahdina siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Kau tunjukkan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.